dalam rumah, dalam parking kereta kat rumah pun saya nak kereta saya sendiri, saya tak boleh agak distance. Once you ada saraf, sebab saraf dia dipakai saraf apa semua kan, jadi you tak boleh agak distance, depan belakang, kiri kanan tak boleh agak distance. Masa saya mula-mula kena dulu, saya tak bawa malam, line putih tu saya nampak macam white, so how to drive? Line putih tu nampak macam white, macam apa? Dia tak boleh. Selisih dengan lori rasa benda-benda sebab tak boleh nak agak ni, jauh ke dekat lori ni. Oi, saya langgar orang, saya langgar divider, tak boleh agak. So, saya cakap dekat lemah, kita tak usah buat MBA lah, kita nak cakap pasal duit, kita memang ada duit, kita ada harta, kita ada harta lah. What else, apa sebab kita nak buat MBA? Nampak tak? Cakap dekat lemah tu. So, Julai 2015 ataupun Syawal 2015, kami totally stop daripada melakukan aktiviti MBA. Tak pergi workshop, tak pergi seminar, tak pergi convention, tak pergi apa saja, tak pergi. Meeting pun tak pergi. Yang ada kami buat hanyalah guna barang ya. Guna barang 100% lah. Apa saja produk keluar semua kami beli 100%. Sebab apa? Sebab nak main meeting malam. Mana boleh nak buat aktiviti MBA pun malam. Mana boleh? Sebab kita tak boleh buat kereta. Nampak? So stop betul. Stop, totally stop operation MBA. Rumah masjid siap di office, itu saja. Nampak tak? Maknanya MBA zero activity. 2015 bulan Julai sehingga bulan Ogos 2022, satu hamba Allah kata ke saya, dia kata, Jalil, you ada ilmu perniagaan, you ada ilmu bisnes, pasal apa nak biar masuk dalam kubur bersama hang, lebih baik hang cerita dekat orang supaya ia menjadi manfaat kepada orang lain dan menjadi syafaat kepada hang di akhirat esok. Wih, betul juga kan? Betul tak? Itu yang buat saya nak buat MBA balik. Sebabnya untuk mendapat syafaat dan memberi syafaat, memberi manfaat kepada orang lain. Beza bisnes lain kita mana beri manfaat ke orang. Nampak tak? Kita semua nak tahu kita, tapi MBA berbeza. Dan kami buat balik MBA lah. Buat balik MBA bulan Julai, bulan Ogos 2022. Mana 7 tahun tak buat MBA. For that 7 years tak buat MBA, disebabkan masa kita sihat, kita buat MBA. Masa mata celik, kita buat MBA. 7 tahun tak buat MBA. Total income yang MBA bayar dekat saya tanpa miss setiap bulan 1.6 million. Itu bila dua anda kira sendiri lah. Just rumah masjid, pejabat siap 1.6 million. Siapa nak bagi? Kalau you sebagai seorang lawyer, you sebagai seorang doktor kat hospital, you sebagai seorang guru besar,